Sebab itu sepanjang sejarah Islam mencatatkan, kita orang Islam ini dengan orang bukan Islam, kitalah yang paling toleransi sekali. Adapun masalah orang bukan Islam tak boleh nak toleransi dengan kami, itu bukan masalah kami. Itu awak cek balik apa sebab awak jadi begitu. Dulu di Mesir ada satu cerita, masa zaman Amru al-As radhiyallahu anhu, dia jadi gubernur zaman Umar al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia jadi gubernur. Satu hari Amru al-As dia nak buat masjid. Dia panggil semua JPBD, semua datang, Jabatan Perancangan Bandar, Majlis Perbandaran, pejabat daerah, SDO, semua dia panggil, bersuarat. PTG dipanggil semua. Mana lagi tanah-tanah kerajaan yang ada? Kenapa tuan? Aku nak buat masjid. Aku kena ada masjid. Legacy nak tinggalkan masjid. Buka plan. Pejabat tanah, pejabat daerah buka plan. Cari, ada satu kawasan cun punya. Tuan, kita kenal pasti tanah ni ada ni berapa ekar, kita buat masjid. Okey, Amru kata lulus. Pergi cek. Majlis Perbandaran pergi cek. Cek rupanya tanah tu tanah kerajaan, tapi ada rumah Yahudi atas tu. Yahudi dia memang pacak. Yahudi rupa favorite dia memang pacak atas tanah orang. Suka dia daripada zaman dulu. Dia memang pacak. Jadi buat report. Tuan, atas tu ada rumah Yahudi. Okeylah, Amru al-As kata, hantar notis suruh dia pindah. Suruh dia pindah. Tu tanah kerajaan. Bagi dia notis. Okey, bagi notis. Yahudi ni memang tak nak pindah. Dia kata apa nak jadi lah. Saya tak nak pindah. Dah 3 generasi saya duduk sini. Apa masa sekarang nak ambil? Apa Mesir ni tak ada tanah ke? Sibuk nak buat tanah atas rumah saya. Apa nak buat masjid atas rumah saya? Yahudi ni memang degil betul. Akhirnya projek itu dah kontrak dah dapat apa semua, nak buat kerja dah. Dia tak pindah lagi. Panggil Amru al-As, panggil Yahudi, mai datang pejabat. Datang menghadap. Yahudi kata, tuan saya tak nak pindah. Mesir ni begitu luas, kenapa tuan pilih tanah saya pula? Bukan tanah kau, tanah kerajaan. Yalah rumah saya atas tu kan. Takkan saya nak pindah, dah 3 generasi duduk. Kata Amru beginilah. Kalau ikut undang-undang aku beralau saja engkau, tegak-tegak je aku langgar dengan berdosa. Tapi aku ni baik. Aku bayar ganti rugi pula pada engkau. Yahudi ni jawab, tuan saya tak nak. Pindah tak nak, ganti rugi pun tak nak. Dan nama pun ganti rugi. Walau diganti tetap rugi. Saya tak nak. Saya nak ganti untung. Mengada-ngada betul lah Yahudi ni. Memang jenis Yahudi betul. Amru al-As tak boleh sabar, buat surat. Aku bagi kau 2 minggu, kau tak pindah, aku langgar. Ganti rugi aku bayar double. Yahudi ni bila dapat notis, dia kata, oh ini gubernur, tunjuk something lah. Dia ingat dia besar. Atas dia ada lagi besar. Sebab Amru ni gubernur je. Zaman tu Umar al-Khattab. Mana Umar al-Khattab ni Perdana Menteri. Amru ni menteri besar je. Oh kau action, aku mengadu Perdana Menteri. Masa tu Umar al-Khattab duduk di Madinah. Jadi Yahudi ni daripada Mesir, pergi dia ke Madinah naik kapal. Berhari-hari baru sampai. Sampai di Madinah, dia baru tergegeh nak mencari mana pejabat Amirul Mukminin. Zaman itu orang tak kenal pemimpin. Zaman sekarang lain, pemimpin ada Instagramnya, ada Facebook siang malam, orang kenal apa dia buat semua kita tahu. Kalau pejabat kerajaan besar-besar gambar sampai 3-4 kita kenal mana Perdana Menteri, mana Agong, mana Maisuri, mana menteri besar. Kita tahu. Dulu mana ada media sosial gambar-gambar frame, tak ada. Jadi Yahudi ni baru nak menanya. Minta maaf cik nak tanya, saya ni nak jumpa Amirul Mukminin. Mana ofis dia? Oh belah sana, bawah bukit sana. Oh kejap saya nak tanya. Banyak protokol lah nak jumpa dia. Tak ada protokol, dia boleh jumpa. Tak payah appointment? Tak payah, pergi je, walk in pun boleh. Oh sudah bagus. Biasa setengah YB nak kena appointment, tak ada appointment tak boleh jumpa. Pergi dia. Jumpa dia orang. Cik saya nak tanya, itu pejabat Amirul Mukminin? Amirul Mukminin ni apa rupa orangnya? Saya bukan orang sini, minta maaf. Oh, dia biasa je. Yalah dia tak ada pakaian dia, pakai rasmi ke, ada selempang-selempang, tanjak ke, kerih-kerih ke, ada pingat sepapan ke apa ke. Ish, tak ada, dia orang biasa pakai baju guni je. Oh gitu.
Bodyguard ada bodyguard. Kawan saya datang-datang bodyguard pukul ke apa, UTK ke apa, GGK ke apa. Tak ada bodyguard lah. Dia seorang dia. Dia bodyguard dia, ibu tunggal, anak yatim. Tu yang ikut dia selalu. Oh, tak ada protokol. Tak ada. Jalan lagi. Jumpa pula satu mamat bawa pokok. Tuan tanya, awak pernah jumpa Umar Al-Khattab? Kenapa? Dia okey tak? Okey, tak ada masalah. Kalau saya masuk tak kena tahan. Tak ada. Ni betul ni? Betul. Baik betul orangnya? Baik. Macam mana awak tahu? Saya lah Umar Al-Khattab. Yang bawa pokok tu Umar Al-Khattab. Dia sudah salah tanya. Umar tengah berehat. Kau tak kenal orang ke pakcik? Tak kenal encik. Saya daripada Mesir. Oh jauhnya. Umangai. Kalau orang sini cakap. Umangai. Daripada Mesir. Jauh. Umangai. Apa hal datang pada jauh? Tuan, saya buat rumah dah 3 keluarga duduk. Tuan punya governor sekarang nak pecah saya punya rumah, nak bikin masjid tuan. Letih lah macam ni. Tak ada tolak ansur langsung tuan. Tuan tolonglah sikit. Buat surat pada dia. Jangan kacau rumah saya. Omar kata beginilah pakcik. Pakcik nampak dekat padang pasir tu ada batu, ada tulang seketul. Nampak? Nampak tuan. Ambil, bawa datang sini. Berlari dia ambil, bawa tulang. Tulang unta. Ini tuan tulang. Taruh atas tanah. Taruh. Omar keluarkan pedang dia, buat garisan lurus. Zas. Pakcik ambil tulang, bawa balik. Bawa balik buat apa tuan? Bawa balik, bagi ke Amru. Cakap saya bagi, kin salam pada dia. Dah, pergi balik. Cepat sikit. Sekarang rumah kau kena runtuh. Tuan, saya berhari-hari datang ikut darat padang pasir, naik kapal, turun kapal. Takkan dapat tulang tuan. Buatlah surat sekeping minit sikit. Tulis sikit surat, ada letterhead sikit. Takkan saya mau balik tulang tuan. Kau kena balik cepat. Amru tukang dia dah runtuhkan segera. Nak buat surat apa bagai leceh. Balik sekarang. Pegawai aku tahu perangai aku. Pakcik ni bawalah balik tulang. Sampai di Mesir, pergi pejabat Amru. Dia pun cakap dia bawa balik pada Madinah. Terkejut semua pegawai-pegawai. Amru pun bila tahu, pakcik datang dari mana? Saya pergi Madinah. Madinah? Pam pam pam. Dia mendengar Madinah ni macam kita dengar Putrajaya. Pakcik datang dari mana? Saya bawa balik Putrajaya mengadu kat Jabatan Perdana Menteri. Perdana Menteri? Pam pam. Benda boleh bincang pun kat SUK apa kau pergi sampai Putrajaya. Begitulah. Pakcik buat apa pergi Madinah? Saya jumpa Umar Al-Khattab. Buat apa jumpa Umar Al-Khattab? Cerita masalah saya lah. Tuan tak boleh selesai, jumpa dengan dia lah. Habis dia cakap apa? Tinggi salam pada tuan. Dan tuannya dikirim tulang. Oh, Amru Al-As bila ambil tulang, menggigil. Terduduk dia. Yahudi ni lagi pening kepala. Kenapa tuan? Saya di Madinah, orang ni bagi tulang. Yang ni dapat tulang, menggigil pula. Saya tak faham betul apa hal orang Islam ni. Itulah pakcik, kau ni sikit Madinah, sikit Madinah, sikit Putrajaya, sikit Putrajaya. Kau nampak aku dah kena warning. Warning apa tulang? Ini bos kasih warning. Omar, Amru, berlaku adil lah kepada pakcik ini. Kalau kau tak berlaku adil kepada pakcik ini, aku akan luruskan kau dengan mata pedang aku ini. Dan berlaku luruslah kepada dia sebagaimana lurusnya garisan pada tulang ini. Tak apalah pakcik. Dia pun panggil dia punya TKSU, KSU, dia punya jawatan tu lah. Panggil PTG, DO semua. Batal projek. Batal tuan, tender dah keluar. Batal tender. Mana boleh ganti rugi je lah. Tak jadilah buat masjid. Yahudi ni terkelip-kelip. Batal tuan. Batal lah. Kau nak pergi Madinah. Tanya lagi. Batal lah. Saya ni Yahudi ya tuan. Yahudi lah. Yahudi pun boleh juga laku ke. Tak ada ni bos dah bising. Tak adalah. Tak payah buat lah. Tuan gini ni. Cancel. Saya tak sangka pula sampai tahap menjadi batal pula. Tak apalah tuan, saya pindah lah. Ganti rugi saya ambil lah. Dan bukan sekadar itu tuan. Mulai hari ini asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Menangis Amru. Satu Yahudi boleh masuk Islam kerana keadilan kami orang Islam. Dan masjid tu masih ada sampai sekarang.
Tuan-tuan kalau pergi ke Kairo, suruhlah student kita bawa satu masjid, nama Masjid Amru Al-As radhiyallahu anhu. Masjid ini dibina tahun 642 Masehi, dah berusia 1376 tahun. Tersegam indah. Sebagai bukti kita orang bukan Islam dengan orang Islam tak ada masalah. Jadi kalau ada yang timbulkan masalah, kita tak tahu siapa. Baik itu kepada rakan-rakan kita bukan Islam, kalau tonton siaran ini, kamilah agama paling toleransi sekali kepada mana-mana orang bukan Islam dalam dunia. Jadi janganlah bergaduh dengan kami. Kami tak diajar begitu. Tapi Nabi kami pesan, masalil mu'min kamasalin nahlin. Orang Islam ini perangainya sama macam perangai lebah, kata Nabi. Lebah, dia perangai lebah, di mana ranting dia pijak, ranting itu takkan patah. Artinya lebah perangai dia, di mana bumi dipijak, di situ langit dia junjung. Perangai lebah yang kedua, dia tak pernah makan daripada pokok tempat dia menumpang. Kalau dia duduk pokok rambutan, dia tak makan buah rambutan. Dia makan saripati bunga, dan dia tak ambil kesempatan daripada tempat dia memegang kuasa. Yang ketiga sifat lebah, ini kena ingat. Lebah tak kacau orang. Tapi sekali dia kacau tempat dia mencari rezeki, ke mana pun orang tu lari, insya-Allah dia kejar. Tu perangai lebah. Lebah tak kacau orang. Sekali kau kacau kami, ke mana pun kau lari, kami kejar. Kau terjun sungai je, kami tak boleh kacau. Janganlah masuk bilik kami, tu je lah nak pesannya. Jangan kacau bilik kita orang. Duduklah elok-elok, ni rumah kita, jaga elok-elok. Banyak nak cerita tapi masa tak mengizinkan. Moga-moga tajuk kita pada malam ini, negara rahmah, umat sejahtera, dapatlah kita fahami secara bersama-sama. Sekadar itu, terima kasih atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga dapat bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum kita pisah, kita tutuplah majlis kita dengan sedikit doa. Moga majlis kita diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi wa tukrimuna binuril fahmi wa tudi'u lana ma nashkala hatta yufhaminaka ta'lam wa la na'lam wa anta a'lamul ghuyub. Ya Allah, limpahkanlah selawat dan keselamatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan selawat itu Engkau keluarkanlah kami dari kegelapan dan kebimbangan. Engkau muliakanlah kami dengan cahaya kefahaman. Engkau jelaskan bagi kami apa-apa yang sukar kami fahami. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui perkara-perkara yang ghaib. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah pintu hati kami sebagaimana Kau buka hati orang-orang yang makrifat. Kurniakanlah kepada kami kefahaman para nabi. Berikanlah kepada kami ilham para malaikat yang hampir denganmu. Dengan rahmat-Mu, wahai Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.